Assalamualaikum semua. Nama saya A-I-N-A. Aina. Awak semua sihat? Saya sihat. Hari ini saya mahu cerita tentang pengalaman gembira saya di sekolah. Saya ada banyak pengalaman gembira di sekolah. Awak semua mahu dengar tak? Jom saya cerita pada awak. Sewaktu saya di tingkatan 6, saya dapat anugerah pelajar cemerlang. Guru saya beri saya piala dan bunga di pentas. Kawan-kawan saya bangga dengan saya. Saya rasa gembira di hari itu kerana dulu saya selalu gagal dalam semua mata pelajaran di sekolah. Tapi di tingkatan 6, saya dapat A untuk semua mata pelajaran. Saya ambil 4 mata pelajaran di tingkatan 6. Contoh, mata pelajaran ekonomi, perniagaan, sejarah dan pengajian Malaysia. Saya dapat A dalam mata pelajaran ekonomi dan sejarah. Saya sangat gembira kerana mata pelajaran ekonomi dan sejarah sangat susah. Tapi saya boleh dapat A dalam mata pelajaran ekonomi dan sejarah. Saya selalu ajar kawan-kawan saya mata pelajaran ekonomi kerana saya suka mata pelajaran ekonomi. Saya dan kawan-kawan selalu belajar bersama. Cikgu saya ajar ekonomi. Nama cikgu saya Cikgu D. Saya sayang Cikgu D. Saya dan kawan-kawan gembira bila Cikgu D belanja saya dan kawan-kawan makan. Bila makan dengan kawan-kawan rasa lagi seronok dan makanan jadi lagi sedap. Lepas itu, di hari
kemerdekaan, saya dan kawan-kawan buat pertunjukan nyanyian lagu Malaysia di Dewan Sekolah. Kami nyanyi dengan penuh semangat. Semua orang pakai pakaian yang cantik. Di hari kemerdekaan, saya pakai cheongsam untuk buat pertunjukan. Cheongsam saya warna merah. Cantik. Saya takut buat pertunjukan depan orang ramai. Tapi kawan-kawan saya beri sokongan pada saya. Jadi saya berani nyanyi depan orang ramai. Terima kasih kawan-kawan tingkatan 6 saya sebab selalu sokong saya dan percaya pada saya. Terima kasih kepada cikgu dan kawan-kawan saya di tingkatan 6 kerana beri banyak pengalaman yang gembira dan seronok sewaktu saya di tingkatan 6. Saya sayang cikgu dan kawan-kawan saya. Itu sahaja dari saya. Jumpa lagi semua. Bye.